The very good suggestion daripada JPJ. Hari ni kita nak cakap sikit berkenaan dengan cadangan untuk menutup LPT1 dan LPT2 daripada penganjur RZ members, okey? Tadi kita ada request LLM. Mungkin ada cadangan nak tutup LPT untuk laluan rider sahaja. Dan aku rasa cadangan ni of course lah, dia tarik balik kemudahannya dikatakan sebagai satu gurauan. Tetapi bila kita tengok balik in deeper, bila kita tengok discussion yang berlaku dengan JPJ, di antara penganjur dan JPJ, kita dapat tahu bahawasanya memang event RZ members ni saban tahun memang akan ramai gila orang akan datang, okey? Pada awalnya dia merupakan event kecil saja, Mat. Dia tak banyak sangat orang, tetapi bila dah masuk 8.0 ni, memang dah lebih daripada 60,000 orang yang hadir ke event ini untuk meraihkan culture pemotoran dekat dalam Malaysia. So kita boleh anggap bahawasanya memang event ni akan berlaku setiap tahun akan datang, dan kita kena beri satu respect lah kepada penganjur kerana mampu untuk create budaya ni kepada orang-orang yang bawa motosikal, especially those yang meminat motor RZ, okey? Tetapi dalam memberikan homage kepada mereka, kita kena juga berikan mereka teguran. Sebab apa? Sebab cadangan untuk tutup highway ni memang bukanlah cadangan yang bernas, okey? Instead, JPJ memang telah berikan cadangan bernas supaya pastikan pihak penganjur ni rekod setiap peserta yang nak datang ke event tu. Maknanya sediakan platform kumpul maklumat lesen, kumpul maklumat insurans, road tax, pastikan diorang hantar gambar motosikal yang diorang akan bawa ke event, pastikan motosikal tu memang selamat, dan data ni dikongsi dengan pihak JPJ, dikongsi dengan polis trafik, supaya masa event tu datang nanti pihak polis dan juga pihak JPJ boleh sediakan orang yang cukup untuk pastikan aliran trafik daripada setiap pelusuk negeri ni berada dalam keadaan yang lancar. Everything is organised. Very good suggestion daripada JPJ, okey? Dan kemudiannya benda ni, suggestion ni dibidas pula dengan satu persoalan yang aku rasa agak kurang bernas sedikit, di mana pihak penganjur tanyakan pula kenapa dalam event-event cycling, event running kita boleh tutup jalan, okey? So for your information, okey, dalam Malaysia ni kita tak banyak tau event cycling dan running yang attract puluhan ribu orang selain daripada Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon, okey? Kalau kau tengok data daripada tahun 2025, the biggest crowd pool untuk KLCSM ni merupakan 40,000 participant, tak termasuk dengan pengunjung-pengunjung yang datang untuk saksikan event itu berlangsung. Itu pun semasa event ni berlaku, kau tak nampak penganjur ni minta supaya ada jalan dekat highway tengah KL tu ditutup ke, NKVE tutup ke, Duke tutup ke, ataupun Dash tutup ke, tak ada. Dia cuma minta supaya jalan di mana event tu dibuat ditutup supaya memberi ruang untuk mereka anjurkan event tersebut. Dan sekiranya lah kita nak minta supaya peserta-peserta kita ini datang daripada semua negeri-negeri yang berbeza, daripada Johor ada, daripada Singapura pun kadang-kadang ada, untuk datang ke event kita kena beri solusi yang lebih bijak. Contohnya, apa yang boleh diberitahu, apa yang boleh dicadangkan adalah, instead of minta peserta-peserta ni gunakan laluan highway yang disahawasili oleh konsesi highway yang digunakan oleh majoriti rakyat biasa, apa kata pihak penganjur minta kebenaran daripada Ministry of Motorism, daripada JPJ, daripada polis trafik untuk assist mereka untuk gunakan jalan-jalan persekutuan yang ada, dan tak kisah daripada Johor ke, daripada Melaka ke, daripada mana-mana, untuk jadikan jalan-jalan persekutuan ni sebagai jalan utama untuk peserta-peserta RZ Members Day guna, okey? Dalam keadaan ni, bila kau gunakan jalan-jalan persekutuan ni dan kau arrange bila peserta boleh gerak sedikit sebanyak, selain daripada kita dapat kawal aliran trafik dan kita sediakan checkpoint tertentu untuk letak JPJ dengan polis trafik untuk pantau aliran trafik, kita boleh tolong juga orang kampung, Mat. Bila mamat motor ni lalu situ, ada makcik jual goreng pisang, ada makcik jual air balang, jual durian, jual rambutan, adalah budak-budak motor ni berhenti beli barang. Dan sedikit sebanyak lah, kalau kau datang daripada Johor nak pergi sampai ke Terengganu, laluan-laluan yang kau lalu dekat Federal Route ni, jalan-jalan persekutuan ni, boleh sedikit sebanyak memberi bantuan kepada ekonomi orang pendalaman yang mengharapkan orang untuk datang untuk tourism dekat dalam kampung diorang, okey? So maybe this is a culture event yang akan berlangsung mungkin 20 kali lagi, 30 kali lagi. So why not take advantage of this data? Bekerjasamalah dengan Ministry of Tourism untuk kita promote kampung-kampung pendalaman kita. Pada masa yang sama, kita dapat pastikan peserta-peserta yang nak pergi ke event kita ni tidak menyusahkan pengguna jalan raya awam yang lain, okey? So bagaimana dengan cadangan ni? Korang rasa bernas atau tidak?